nak yang Pontianak tu sebab itu memang mainstream kita. Pontianak I remember ada 2 kali. Duduk kali. First story macam ni. I tengah driving ke mana? Ke Kuantan. So karak lah. Lalu karak. Yes, waktu malam juga. Karak lama kan? Tak, yang highway, yang genting tu highway tu. So ada 2 member dalam kereta. Dua-dua tidur. Bawa kereta lah. So yang jalan genting tu. So macam biasalah, bawa kereta steady je. And then suddenly I nampak satu macam bayang-bayang putih kat tepi jalan. Dia seorang je. Satu badan putih. Dia macam diri kat situ berdiri je. Saja, So maybe I bawa pun 80-90 macam tu. So ternampak zup. I tanya member, korang nampak benda tu tak? Diorang tengah tidur, bangun. Lepas tu dia sound I, bising aku bawa lah kereta. Tak, I nampak tadi. And then tak apalah, I biar je. And then I nampak sekali lagi dia keluar balik tepi jalan highway. So I jerit pula. I nampak benda tu sekali lagi. And then diorang sound, jangan kacau lah, nak tidur ni. Okay lah, biar. I bawa kereta je, senyap je. And then suddenly I nampak macam ada kain atas I punya windscreen. Oh my god.